Kecil manis saya daripada 20.5 dah jadi 6.0. So saya daripada invalid tu, tak ada bacaan tu, dah ada bacaan 3.0. Masalah kecil manis dan kolesterol lah. Lepas tu kemuncak dia tu, sampaikan ada doktor tu disebut tahun 2024 ni tahun akhir saya hidup. Saya sangat susah hati waktu tu, siapa nak susah hati, anak kecil lagi. Tiba-tiba doktor sebut oleh kerana kolesterol invalid, bacaan gula sangat tinggi. Jadi dia kata awak tak hidup lama dah. Siapa pun tak susah hati tentang Livco. Bagus untuk orang kecil manis, bagus untuk orang kolesterol. Masa cek tu 7.7 tu, kecil manis saya 20.5. Lepas saya ambil Livco 2 biji setiap malam, saya cek bulan September 9 September 2024 tu, kecil manis saya daripada 20.5 dah jadi 9.5. Masya Allah. Dan kolesterol saya daripada invalid tu, tak ada bacaan tu, dah ada bacaan 600 mgdl. Walaupun tinggi lagi 600 mgdl bersama dengan 6.0, tapi kurang ada bacaan dah. Mana dah ada perubahan dah. Saya happy ya. Masya Allah saya kata. Dan terbaru, saya ambil darah saya, timbang berat badan saya luar biasa. Dah kecil manis saya dah 6.0. Jadi kolesterol saya terbaru 3.0. Jadi saya sangat happy lah. Tunggu apa lagi? Sila komen untuk maklumat lebih lanjut. Sila like dan share dan juga follow saya.